Hari ni aku ada game dekat Sungai Lurus. Hadiah merupakan RM20,000. Ni aku sekarang tengah loading barang, siap-siap nak pergi terus gerak ke pantai. Mudah-mudahan aku ada manis-manis lah guys hari ni. Okay guys, aku dah nak gerak ke pantai. Apa-apa kita jumpa kat pantai ya. Bye bye. Alhamdulillah aku dah sampai dekat spot biasa aku dah sampai. Kita tanya player-player target dia orang apa. Target ikan apa? Target besar lah ini hari ya. Okay, alhamdulillah, mudah-mudahan lah. Pakai baju geng jeti Target 9 okey lah. 9. Ni pun pakai baju jeti. Target Ni cantik. Gong, target apa? target jangan usah dikenang. Tak, cari gong. Cari cari yang tu gong. Bang, target ikan apa bang? Dari target ranking ni lama pun okey. Okey. Mantap. Okey. Cepat. Cepat. Raya. Yang ni belah kiri pondok. Yang sini belah kanan pondok. Assalamualaikum. Morning. Morning Wan cakap sikit. Morning. Target berapa Wan? Target ikan. Target malung je hari ni. Tengok view Babah. Dia bajak. Ini XL tu. Ni XL yang aku pakai. Ni Acik Man, ni Jemi. Orang dah start masuk guys. Ni geng. Ini tengah set up rambut. Money is king. Okay, kita start pasang tag kat joran. Pancang dah pasang, kita pasang kat joran pula. Penjeti tengah bersantai di pondok santai. Serapas. Santai, breakfast. Apa? Salam 50. Salam 50 lagi? Oh, mati. Nik, nah. Okay. Ada orang nak berkata-kata? Lebih awak kau. Target. Lebih awak. Tolong jawab. Ruan. Okey, ruan aku nak. Tok. Saya punya baju ada hoodie lah tu. Marah. Ni tim Bagang Angler. Baju JT juga tak kisah. Kat pondok tu lah. Ni pondok tu lah. Kau kayak lengang gila siap. Kayak. Lengang habis. Jangan tu dah, itu bak. Ni Bagang Angler punya bahagian. Tapi segan nak jangkuk ni. Nguik. Sampai ujung sana. Okay guys, game dah start. Ya, game dah start. Bismillahirrahmanirrahim. Ni aku pasang ni. Mudah-mudahan ada yang sambut guys. Game dah start. Aku dah siap baling. Kita tengok ada sedut tak ada. Aku first baling ke kiri pula pergi dia. Aduh, tak apalah. Nanti sulam-sulam. Okay, ada strike. Aduh, lucut betul, tak pandai main. Tak bro. Aduh, tak ada rakam. Tak apalah. Aduh, tu guys. Alhamdulillah. Tu tekan tu. Alhamdulillah ada guys. Nasib baik rezeki guys. Walaupun kecil guys, jadilah. Terima kasih.
Okay guys, aku dapat juga ikan, tapi 130. Tengoklah nanti kalau ada rezekinya masuk lah guys. Yang penting ada juga tarik-tarik guys, daripada macam yang lepas tu. Okay, nampaknya ada buntal. Oh, buntal, duit. Buntal. Siapa yang dapat tu? Duit. Kuek. Oh tak ya. Mau tak je. Okey, sekarang dah pukul 10 guys. Masing-masing dah ada juga strike, tapi kecil-kecil semua. Ni kita tunggu lagi yang besar-besar bas. Mudah-mudahan ada dah, ya Allah. Mudah-mudahan ada ikan yang kasar-kasar, ranking punya ikan kan. Mudah-mudahan lah. Okay guys, one shoot. Sedap betul lah dapat sebatnya tu. Okay guys, yang kat sini macam ada barang. Macam ada barang. Oh, sedap betul sebatnya tu. Macam ada barang ni. Oh ada Gelama. Boleh tunjuk je. Yang penting tak kumpau. Hantar je. Besar ke? Tak kumpau. Okay. Ada barang. Walaupun kekentut, okey lah. Yang penting tak kumpau. Kau cakap dengan Daud, aku tak kumpau. Itu hari dia jerit. Walah. Alhamdulillah, dah ada hasil. My sipu ada hasil, nampak duri. Padu. Nampak, besar. Telan terus. Padu. Padu. Ada strike guys, tapi rasa macam kasar ni. Ada sauk tak? Nampak macam kasar ni. Ha? Kayu. Bukan. Dah lepas. Aduh. Dia dah makan tapi cantik. Okey guys, sekarang dah pukul 11.30 guys. Aku ikan yang tadi je lah yang dapat. Sekarang ni buat masa sekarang ni paling kecil 45 gram. Yang tadi ingatkan ada naik kasar, rupanya sangkut. Stay tune guys. Nanti kita tengok apa lagi yang terjadi. Korang dah jumpa spot duri ni guys. Tengok 340. 340. Okey. 340. Duri. Mantap. Ada duit. Oh, geng JT naik lagi guys. Naik malung guys. Waduh. Memang jumpa ikan guys sini. Memang jumpa ikan. Akhirnya. Jumpa malung saudara. Udang. Kopek. Okey. Kita tengok guys berapa. Tengok 420. Ya, 420 guys. Padu mantap. Alhamdulillah guys. Naik tuker. Naik tuker. Dek. Bos, Alhamdulillah. Tukar. Rezeki. Moga ada manis. Amin. Bang, macam mana tarik duri bang?
Mantap. Macam mana bang? Ajar saya bang. Ajar saya cari duri bang. Bang macam mana bang? Nak tarik gelama. Macam mana awak punya besar lah bang duri apa? Ini kawan saya lah. Itu kawan saya tu. Itu kawan saya. Ini kawan saya lah. Saya peluk-peluk lah kawan saya. Jangan. Panas bom. Oh, macam mana tarik duri ya? Cuba bincang-bincang sikit cari. Kau macam orang, kau sama dengan bajak. Mana bajak? Dah kau pergi dengan bajak sana. Kau anu? Bagas seorang, JT seorang jadi lah. Yes, dan aku pernah surf. Ya Allah ya Tuhan aku. Nampak kalau senangin dia aku ni ya Allah. Apa Wan? Wan? Wan apa Wan? Bawa apa? Berkat. Kau tengok guys, dia punya ganjing. Apa? Cakap lagi sekali. Lagi sekali. Wah, kau ajar. Sekarang dah pukul 12 lebih guys. Lagi 1 jam kita habis game. Mudah-mudahan adalah ranking aku ni sebab ikan aku dia nazak sebenarnya. Nazak ikan aku nazak. 130 gram je. Nazak ikannya. 20 minit lagi dah nak habis game guys. Kita tengok view. Tengok. Apa lagi? Kejap lagi kita nak kemas view belah sana. Kita nak kemas. Alhamdulillah. Game JT bagian gila ada juga strike antara masuk ranking atau tak. Alhamdulillah rezeki walaupun sikit. Cuma ikan aku tak tahulah masuk dia atau tak. Stay tune je lah. Okay. Aku dah start kemas. Sekarang dah 12.51 lagi 10 minit dah nak habis. Kita kemas dulu. Aku nak tengok ikan aku masuk ranking atau tak. Kalau ada Alhamdulillah. Kalau tak ada, yang penting tak bertarik lah. Tak rumpau. Okay guys, dah nak dah nak habis masa. Kita soronglah motor. Saya pun nyawa-nyawa ikan. Ikan nyawa-nyawa ikan. Okay, masa dah habis guys. Ni kita kemas lah. Kemas aku nak tengok ranking ada tak. Tapi yang budak bagai angler ada juga tu ikannya tadi. Mungkin masuk ranking lah. Kalau macam aku ni CP-CP lah. Nasib lah. Kalau ada lah tu. Wah, kita jumpa 200. Ini confirm dapat guys. Ini confirm dapat. Padu. Tengok guys, macam-macam PL guys. Tengok, terbenam pula. Alah, baru ada ranking dah terbenam. Aduh, hai. Tengok guys, orang dah start balik. Aku punya grup-grup pun semua dah start balik. Semua dah siap kemas. Jadi kita tinggal gerak sahaja. Relax sudah. Nak pergi tengok ranking ni guys. Alhamdulillah dah settle semua. Tinggal lagi seorang lagi belah belakang sana. Lepas ni aku nak pergi duduk lepak kat depan, tengok ranking. Tengok ada ke tak ada. Kita tengok view waktu balik guys. Tengok view waktu balik. Tengok apa view daripada anu. Jom. View selepas habis game. Tengok guys. Meriah. Game 20k. Alhamdulillah ada juga lah orang yang boleh tahan lah. Itulah. Ni nak pergi tengok ikan, tengok ada ke tak ada ni. Kalau tak ada mungkin budak-budak bagai angler seorang je kot. Seorang je yang ada. Kalau apa budak-budak geng JT rasa ramai. Ramai ada ranking. Alhamdulillah rezeki kawan-kawan. Alhamdulillah guys, ikan terkecil 102 ke 120 gitu gram lah. Bermakna ada 2 lah. Alhamdulillah rezeki. Sekarang aku nak pergi check
ranking, lepas tu terus ambil duit, lepas tu terus cabut. Yang lain semua pergi tunggu kat Soap. Kita ada main sendiri. Ini juara Ya. Juara ikan dia. Boleh untuk buat belanja makan. Kita kena Soap ramai-ramai. Jatuh. Bro. 3 kilo 400 pula. Selesa. Okay guys, sekarang tengah tunggu member ambil duit. Ambil ranking-ranking. Nanti kita lihat berapa banyak ranking. Geng JT padu guys. Guys, hasil joran bagusnya. Itu hari kita kumpul bertahi kat Terengganu kan. Alhamdulillah ada hasil. Tengok ni. Alhamdulillah ada hasil. Ada lagi 2 sana. Ada lagi 2. Senyum sikit. Padu-padu mantap. Okay guys, alhamdulillah ada rezeki sikit. Geng-geng JT padu. Alhamdulillah guys, dah settle. Sekarang kita pergi makan. Ada ranking pecah telur guys. Okay guys, kita dah balik. Ni sekarang pergi cari makan dulu. Lepas tu kita balik dah rehat lah. Okay guys, yang mana-mana yang suka channel aku mohon subscribe aku punya channel. Yang mana yang dah subscribe tu buatlah akaun baru subscribe. macam meminta-minta pula kan. Tapi tak apalah. Yang mana yang dah selalu tengok aku punya video, yang mana subscribe aku punya channel, aku terima kasih banyak-banyak. Okay, kita jumpa lagi game-game yang akan datang guys. Okay, tengoklah dalam masa terdekat ni kalau ada game lagi, aku akan buat video lagi. Terima kasih support guys. Terima kasih banyak-banyak. Mana yang subscribe tu, terima kasih banyak-banyak. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao bete. Padu-padu mantap. Bagan angler geng JT padu.